Satu lagi, yang ni mungkin aku nak tolak dengan korang murah-murah. Siapa nak? Apa? Dia cakap RM80. Siapa nak? Roger. Ni kotak depan dia. Ni kotak sebelah kanan dia. Kotak sebelah kiri dia. Ni kotak sebelah belakang dia. Kotak sebelah bawah dia. Kotak sebelah atas dia. Ya. Got the whole world in his hand. Untuk kerusi dia ni kan, dia siap bagi manual cara pasang dia. Kalau korang tak pandai nak pasang kan, so dia adalah tutorial macam mana nak pasang dia. Ya, kita kopik je lah Ni pasang dia macam ni. Lepas tu yang ni korang pasang je. Pasang je macam ni. Okay. Yang ni korang sendal je kat sini. Yang ni korang sendal je masuk dalam ni. Dia akan lock kat situ lah. Kalau boleh masukkan dia ke dalam. Kasih dia lockkan dia kat dalam lubang dia ni lah. Okay. Lepas tu ni seat dia. Seat dia korang just masuk kat sini. Aku rasa aku salah step ni. Patutnya aku masuk yang ni dulu baru kat bawah. Okay, tak apa. So aku letakkan je lah dekat sini. Tu dia ada dia punya lubang dia tu. Korang masukkan je macam ni. Dah siap. Okay, jom kita review figure pula. Untuk figure dia ada bagi extra hand dekat sini. Kalau korang nak tahu figure korang masih suci ke tak, korang tengok ni. Ada tali dia ni. Tali ni kalau belum lepas daripada ni figure ni, maknanya dia belum dibuka lagi. So korang boleh potong dekat belakang dia ni. Potong baru boleh keluarkan figure ni. Yeah. Alright, jom kita keluarkan figure ni daripada plastik dia ni. Kalau korang beli topi ni memang dapat sekali. Topi dia ni memang dapat sekali. So ni lah figure dia. Korang tengok. Tattoo dia berwarna. Memang cantik. Real. Lawa betul. Jom kita tengok kepala dia. Muka dia memang handsome. Memang yang ni best lah. Ni best. Okay, jom kita tengok kat bawah pula. Okay, ni biasa seluar dia biasa. Kita tengok kasut dia. Kulit ular tu. Okay. Alright. Jom kita try tukar dia punya tangan pula. Macam aku cakap, tangan dia ada 2 extra kan. So macam mana nak tukar, korang just cabut, tarik macam ni. Nak pasang senang je. Korang tengok tu lubang tu kan. Korang just cocokkan semula. Salah lah jari. Aku tak pandai sangat nak posing-posingkan diorang ni. Tapi lebih kurang macam ni lah. Korang faham lah Yeah. He's got the whole world in his hand. Macam puas hati ke tak puas hati? Berpeluh-peluh berkilat kepala aku kan nak buat video untuk korang. Tapi tak apa. Janji korang happy dan terhibur. Okay. So tergulik. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video. Okay. Kalau korang nak tengok figure lain, request kat ruangan komen. Assalamualaikum. Bye bye.